Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman bin Zulkarnain. So, berkenaan video refleksi, saya telah belajar banyak benda seperti pembangunan website, pembangunan LMS, pembangunan aplikasi. Saya juga telah tahu banyak benda. Sebenarnya yang design ni bukan semata-mata berkaitan dengan platform yang kita pilih. Design ni berkaitan dengan warna, elemen yang dilibatkan seperti video, animasi, gambar dan sebagainya. Saya juga belajar yang media instructional ni yang seperti yang kita tahu, teknik penyampaian ilmu tu bukannya hanya terletak pada model AD. Sebelum ni saya faham yang media instructional ni model AD lah yang penting, model itu, model ini dan sebagainya. Tapi sebenarnya model itu sangat penting, tapi media instructional itu juga memainkan peranan yang sangat penting sebab dia mampu dengan media yang menarik lah. Contohnya penggunaan animasi, video dan sebagainya. Elemen-elemen yang menarik tu dapat membantu menarik minat pelajar untuk lebih minat untuk belajar dan teroka pembelajaran tu sendiri. So, ini dapat menyokonglah pembelajaran, sesi pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Saya rasa dengan apa yang saya belajar pada subjek ni juga dapat memberilah sedikit input baru kepada saya berkenaan dengan media instructional ini. Semoga apa yang saya belajar ini dapat saya terapkan dalam dunia pengajaran yang akan saya tempuhi tidak lama lagi. Saya juga doakan semoga Dr. Zulina sentiasa dipermudahkan urusan dunia dan akhirat dan menghalalkan segalanya ilmu yang telah dicurahkan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.